Bukan kecewa dipinggirkan, aku kecewa tiada kejujuran. Kami Pergerakan Pemuda tidak bersetuju untuk pengiktirafan sijil yang selain daripada apa yang kita ada di peringkat negara kita hari ini, kerana kita tidak boleh mempunyai 2-3 sistem pengiktirafan. Kalau tidak, kita akan gagal dalam membina identiti dan negara bangsa yang sepadu. Jadi apa yang kita mahukan, jika UEC ni nak diterima juga untuk sebagai kelaikan masuk sebagai penjawat awam, kami mahukan syarat-syarat yang kami tetapkan tu diterima. Setiap pemegang UEC tu mesti mempunyai kelulusan lulus Bahasa Melayu dan Sejarah. Kalau kata UEC ni nak diterima masuk, siapa yang pemegang UEC diterima masuk sebagai penjawat awam, kita mahukan juga sijil aliran agama Mahat Tahfiz juga diterima masuk. Kalau kita bercakap mengenai kebebasan, mengenai keadilan, kita tak boleh nafikan keadilan dari segi Mahat Tahfiz. Sebab Mahat Tahfiz, pelajar yang ambil Mahat Tahfiz pun terpaksa mengambil sijil SPM Julai.